Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 10 hari bulan Jun 2026 Masihi bersamaan dengan sepatutnya 24 sekali, tapi sekarang tu jadi sekarang ni jadi 25 lah. 25 Zulhijjah lah. Daripada 24 Zulhijjah berubah tarikh kepada 25 Zulhijjah sebab sekarang dah pukul 7 ni dah pukul 7.56 malam. Jadi seperti biasalah video daily report kita untuk hari ni. Lepas pada video daily report kemarin pada pukul berapa kemarin? 7.50 kemarin tak? 7.50 ada tak? 7.50 ke 7.40 tengok dah. 7.50 kemarin lepas pada video daily report tu. Tunggu masuk Isyak, semaya Isyak, lepas semaya Isyak barulah saya keluar pergi ke kedai bakery minum malam seperti biasa waktu main internet Facebook seperti biasalah. Balik pada pukul 11.50, tidur dalam pukul 1.30, bangun pada pukul 6.40 kalau tak kemarin. Apa tadi? Awal sikit ke tadi? 6.44 minit pagi baru ingat. 6.44 minit pagi bangun, terus mandi-mandi, semaya subuh, makan sarapan. Lepas tu dalam pukul 8 tu, tepat pukul 8 pagi terus pergi kedai tak pergi kedai pergi. Terus pergi tempat kerja lah. Lepas tu sambung kerja, sambung serah mari. Serah tu tak cukup, ada tak cukup. Lepas tu dah balik 8 keping lagi. Serah tu 8 keping lagi. Tapi kalau tengok tu tak, lebih mungkin. Tapi kalau lebih parah rugi kat tu. Cekera, tak pandai cekera. Cekera tu dia panggil, kalau bahasa kampung cekera lah, kalau bahasa surat kat, standard kat, bahasa baku ataupun bahasa surat dia panggil anggaran. Anggaran berapa keping tak nak ke? Tu pun anggaran 8 keping. Mungkin saya rasa mungkin lebih. Kena gaya molek lebih, kena tak gaya molek tak cukup, tak cukup tapi rasa lebih mungkin dari 3-4 keping. Kalau lebih 3 keping sudah 8, muka satu bundle, satu paket dia tu 5. Tak ada. Kalau lebih 3 kat, maknanya pada sepatutnya beli 5 sudah. Tapi tak nak ada 5, takut tak cukup. Nak beli sepaket dia saja. Takut tak cukup pula. Tapi tengoklah ke mana esok. Mungkin esok pula hari lah esok untuk tu. Sepatutnya 2 hari lah targetnya, tapi 3 hari cukup untuk pasal serah. Tak detail lah pasal tak cukup barang tak ikut serah tu. Tapi saya rasa kalau order ada siapa pun tak ada buat juga. Sebab siap tadi siap ada pukul 4. Lepas tu balik pukul 4 minit, balik tu terus mandi-mandi semaya asar. 4.36 semaya zuhur. 4.36 baru masuk asar. Tidur sekejap, bangun dalam pukul 9.25 tu semaya asar. Lepas tu sambung tidur kejap mata betul belakang pula tidur dan guling sekejap lah betul belakang. Bangun pula 5.40 tu 5.40 tu terus keluarlah pergi ke ni, ke pasar akal beli sikit barang. Ada pasar malam mana ni, tapi tak pergi ke pasar malam lah, pergi kedai runcit tu ya, beli barang sikit. Lepas tu kau nak balik kat ni singgah kedai bakery. Ini menu petang seperti biasa. Sudah balik lepas pada azan maghrib, saya main internet kejap lah. Lepas masuk lepas di masjid tu azan maghrib, masuk maghrib lepas azan maghrib barulah saya terus balik terus mandi terus maya maghrib. Setelah maya maghrib terus mai ke sini lah. Dan 7.50 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.